Penatnya. Hanya last puasa. Esok maybe raya. Kita kemas. Kemas. Ya lah lah. Kita kena kemas punya depan sekali, depan, kemas, kemas, kita kemas. Alright, kemas, kita kemas. Lepas tu kita ini motor kereta, mantap. Lokok di atas. Nak raya kan? Kita kemaslah sikit rumah. Kan? So raya dekat sini. Dah siap. Tapi aku rindu lah. Sebab lagipun aku raya sorang-sorang. Adik-adik aku semua belajar kat universiti. Diorang kata balik universiti baru diorang raya. Itu pun tahun depan. Aduh, sedih lah macam ni. Tak apalah. Aku buka seorang sebab ramai kawan aku bercuti. Aku seorang je yang bercuti kat rumah. Sebab aku busy sangat dengan editing. Tak apalah. Duduk kejap lah. Sebelum berbuka, kita tengok telefon jap. Ifas Photo YT call lah. Nak angkat lah. Assalamualaikum bro. What's up? Wadap. Kau balik kampung aku ke? Sorry doh, aku tak balik kampung aku doh. Sebab aku busy. Aku busy dengan kerja editing. Tak apalah. Mungkin nak raya seminggu 2 minggu tu insya-Allah aku datang kampung, okey? Sebab adik-adik aku tak ada sampai bulan satu lagi, bulan tahun 2026. Okey, dah buka puasa ni. Aku buka puasa dulu Okey. So, kita tutup langsing dulu. Kita basuh tangan. Basuh tangan. Alright, done. Saatnya baru kita nak makan. Okey, kita makan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amana wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita duduk makan. Nyom. Sedap buah yang nasi. Nyom. Sedapnya. Dia waktu maghrib macam ni lah kita makan. Kalau kat Braven puasa awal 643. Okay dah. Kenyang aku. So ada susu tak? Sekejap, pisang kita buang. Kita ambil susu. Air susu. Okay, ni air susu. Dah, tutup air sikit. Okay. Okay. Buang dalam sinki. Alright. Okay. Lepas tu aku nak pergi solat Jumaat. Ni ada solat tarawih. So mungkin aku solat dekat surau kot. Tapi tak apa kot sebab tak tahu lah tarawih. Aduh, ini aku tak boleh pergi, lupa. Ini aku ada kerja editing. Aduh, siapalah minta aku suruh buat video ni, apalah tak buat sendiri. Tak apalah, aku buat dekat rumah aku, buat dalam Engkalia solat tarawih. Aduh, solat tarawih tu penting kot. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, habis juga aku punya ni. So, tengok my phone aku apa dah. Dah pukul 8 ni. Okey kot. Tapi hari ni ada pengumuman raya. Boleh. Nanti kita tengok pengumuman raya. Tak lah mana tahu hari ni. Sebab tengok kalender hari ni dia kata dia kata kat sini esok lah maknanya kan. Sebab Astro Arena pun dia kata besok raya. Wah, ni mesti best ni. Tapi aku nak seorang, tak apalah. Kita raya sampai video call lah. Kita keluar. La. Okay, tengok berita TV3 lah. Apa duduk macam ni? Kita duduk macam ni. So, tengok TV dah. Sambil tu aku nak call member kat. Okay, ni tengok. Okay. Yo, wadah. Ifan. Dengan cerita raya besok.
Tak tahu lagi. Nah, yelah kita tunggu dekat TV masing-masing. Sebab kat kalender aku ni dia kata esok juga. Kau punya sama Oh, okey. TV raya pengumuman raya dah bagi tahu. Nanti kita call. Kita tengok sama-sama, okey? Okey. So kita TV 3 okey. Kita on pula. Okey, dah on pula. Dia balik. Okey, aku nak dengar TV 3 kata. Allahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya nak jadi dengan ini, saya mengisytiharkan Raya Syawal pada pertama kali jatuh kepada hari Isnin. Besok dah raya? Weh, serius ah? Ya tu? Besok raya tu? Tadi TV3 kata tu, dia kata esok raya. Kau Ifan member boy lah. Ifan supporter je kau dia riak. Ifan, kau dah tengok dah berita tadi? Dia kata pengumuman raya tu dia kata esok. Kan? Sama kan? Kau tengok kan? Kau tengok. Jadi kau dah kat mana? Kampung aku lain. Minta maaf lah aku tak dapat datang. Tapi insyaAllah seminggu dulu tu aku datang, okey? Raya lah. Kena cari baju nak pakai apa untuk esok ni. Kita pakai baju raya. Mesti hari yang best ni. Mana aku punya baju? Aku selalu kat bilik. Ni bilik adik aku. Dia dah masuk universiti. So kita cari kat sini. Okey, tengah cari baju. Okey, aku pakai baju raya warna hijau lah. Tak nak warna hijau, warna merah. Yes, okey, ini warna merah kita ambil. Seluar pun kita ambil. Lepas tu aku nak iron, lepas tu nak tidur. Dah pukul 1 ni. Aku makan nasi pun tak ni. Tak apa. Kita kemas-kemas. Kita kemas. Okey, dah ambil. Kita ambil dekat mana iron baju Selalu iron baju dekat lupa kat luar. Sekejap, tengok tadi ada seluar. Okey, ambil seluar warna merah. Okey, ambil seluar warna merah. Baju pun nak warna merah. Alright, dah jumpa. Jadi kita tunggu esok guys. Allahu Akbar Allah. Okey, basuh muka. Alright, dah siap. Tak sabar nak raya ni. Aku nak kau dengan kawan-kawan aku ni. Baik. Baju aku dah kemas, button aku dah mantap. Okay, so tapi aku bosan, aku boring rasa seorang. Aku kena solat raya kan. Macam tapi surau baru tahu Bro Heaven ni ustaz kadang-kadang tak ada. Mana boleh. Sekejap kita call video call lah. Kita video call lah. Kita video call Isgoi, use YNZ, Ifas Putra dan yang lain. Okay. Halo guys, korang buat apa guys? Makan? Tak apa ni salam. So aku minta maaf doh kan. Aku pun minta maaf. Korang pun minta juga. Okay. Baik deh korang. Okay. Makan mak guys. Selamat Raya Aidilfitri. Aku minta maaf tau. Okay, bye. Okay, call. Seronoknya raya walaupun tanpa keluarga. Siapa kau ni? Video baru. Nanti video baru, okay? Bestnya. Alright, sampai selesai untuk video raya kali ni. Minta maaf kalau Ifan ada terpaksa-paksa. So sebelum kita video RMS, Ifan memang buat seorang, tak ada team. So Ifan nak mengucapkan sikit kami daripada tim Army S ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. So kita akan jumpa video akan datang. Bye bye guys. Ciao.